Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir mengesahkan telah menerima laporan daripada Universiti Malaya atau UM berhubung satu babak dalam pertandingan teater yang mengundang kritikan dalam talian sambil menekankan kepentingan garis panduan universiti dipatuhi dengan teliti. Menurut Zamri, pengurusan UM mengakui bahawa aspek tertentu dalam persembahan tersebut melibatkan sensitiviti yang perlu ditangani. Zamri menegaskan langkah pembetulan mesti diambil bagi mengelakkan isu yang boleh menyentuh sensitiviti masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Beliau turut menasihatkan Fakulti Seni dan Disiplin Kreatif di semua universiti agar lebih peka dengan elemen sensitif dalam karya mereka. UM memohon maaf secara terbuka pada Khamis selepas satu babak dalam pertandingan teater di universiti itu mengundang kritikan kerana didakwa terlalu mencolok mata. Menurut universiti itu, peraturan pertandingan telah menggariskan setiap persembahan mestilah bebas daripada elemen negatif, provokasi atau kandungan yang boleh menjejaskan nilai agama, moral, etika dan budaya serta nama baik universiti. Khadijah Juno, FMT.